مصطفى كبير مقاصدنا وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعليه وسلم صلى الله على محمد warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Terima kasih kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayahnya serta inayahnya serta nikmat iman dan Islamnya, maka pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir bagi menyaksikan pernikahan di antara Muhammad Hafiz bin Mahdi dengan Nurul Izzah binti Abdul Majid. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah pertama sekali kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyahadah, yakni memperbaharui syahadah kita sebagai seorang Islam. Dan yang terakhir sekali, kita berselawat kepada junjungan Nabi yang kita kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita bacakan tadi. Jadi saya selaku wakil kepada tuan rumah, sahabat saya saudara Abdul Majid bin Mu'ad, mengucapkan selamat datang kepada pengantin lelaki, rombongan pengantin lelaki, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dengan ucapan selamat datang. Jadi insya-Allah pernikahan pada pagi ini seperti yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, yakni rukun nikah yang 5 itu. Rukun yang pertama, pengantin lelaki Muhammad Hafiz bin Mahdi. Rukun yang kedua, pengantin perempuan Nurul Izzah binti Abdul Majid. Adalah menjadi sunnah baginda Rasulullah SAW pengantin lelaki memandang sebentar pengantin perempuan. Hukumnya sunat, di dalam kitab dipanggil ta'yin az-zawjain, yakni mengesahkan bakal isteri yang tersebut. Jadi minta tolong pandang dulu. Betul orangnya? Betul dah. Yang mana satu? Putih. Yang baju putih ya? Baju putih. Tak nampak mukanya tu? Betul ya? Betul lah. Tujuan pandang tu nak pasti betul ke tidak je. Ya, maklum sajalah apa pengantin perempuan jadi ninja pagi ni. Kita tak tahu. Betul ya? Confirm? Confirm. Okey. Kemudian rukun yang ketiga, yakni walinya saudara Abdul Majid bin Mu'ad ada di sebelah kiri saya. Hubungan bapa kandung kepada pengantin lelaki. Bapa kandung kepada pengantin perempuan. Jadi pengantin perempuan setuju ayah nak nikahkan. Betul pengantin lelakinya yang mana satu? Baju putih. Bukan kepiah putih ya? Bukan. Okey, tujuan tu nak pastikan betul ataupun tidak sahaja. Kemudian rukun yang keempat, yakni 2 orang saksi. Saksi yang pertama, Ustaz Muhammad Syukri bin Khairuddin Bilal Masjid Sultan Abu Bakar Mentakab ada di sebelah hadapan saya. Dan saksi yang kedua, Imam Luqmanul Hakim bin Sabri, Imam Masjid Sultan Abu Bakar Mentakab ada di sebelah hadapan saya. Jadi insya-Allah kita akan buat rukun yang kelima, yakni ijab dan qabul.
Ijab ni membawa maksud penawaran dan qabul ni membawa maksud penerimaan atas tanggungjawab menjaga perempuan yang dinikahi tersebut. Jadi insya-Allah pernikahan pada pagi ini akan diakad nikahkan oleh bapa pengantin perempuan sendiri. Jadi sebelum tu kita dengar dululah. Ya. Okey, mula-mula sekali nanti saya bagi syarat, nanti panggil dulu nama dia. Muhammad Hafiz bin Mahdi. Jawab, saya. Kemudian aku nikahkan kau dengan anakku Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okay, boleh cuba sekali? Muhammad Hafiz bin Mahdi. Saya. Aku nikahkan kau dengan anakku Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okey. Aku terima nikahnya Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okey. Kuat sikit keluar suara pendekar tu. Aku terima nikah Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okey. Okey. Boleh. Boleh? Aku terima nikahnya Nurul Izzah. Aku terima nikah saya. Aku terima nikah Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okey, sekali lagi slow and steady. Laju-laju nak di mana? Aku terima nikah. Aku terima nikah Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Okey, cantik. Jadi mas kahwinnya mana? Mas kahwinnya Duit mas kahwin. ada dengan adik saya. Adik. Adik. Ada. Mas kahwin. Duit mas kahwin. Sana tak? Oh. Nurul Izzah. Duit mas kahwin. Okey. Betul ni ya? Nak buka dulu. Okey, saksi. Cukup? Cukup Okey. Tadi tu cubaan lah ya. Ni baru dugaan. Ya. Nanti saya bagi syarat ayah panggil nama dia. Boleh ya? Panggil nama dia boleh lah. Sebab hafal yang ni. Boleh. Tak ada masalah. Boleh lah. Boleh. Jadi minta salam dulu. Tanda perdamaian. Okey, nanti saya bagi syarat. Salam dan saya bagi syarat. Haji terus dia panggil nama. Boleh? Okey, minta salam dulu. Boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzawijuka ala ma amarallah bimimsakim aw tasrihum bi ihsan. Muhammad Hafiz bin Mahdi. Saya. Aku nikahkan kau dengan anakku Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Nurul Izzah binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin dalam kebajikan setiap waktu. Hubungilah keduanya dengan kasih sayang mesra dan bertimbang rasa yang berkekalan. Bimbinglah keduanya ke jalan keuntungan dan jalan takwa kepadamu ya Allah. Anugerahilah keduanya dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami sekalian ya Allah, supaya dapatlah kami sekalian menjadi golongan hamba yang diridai oleh-Mu di dunia dan di akhirat kelak. Murahkan rezeki kami dan mewahkanlah pendapatan kami dengan rahmat-Mu yang luas atas tiap-tiap kejadian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah minkum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayahnya serta inayahnya serta nikmat iman dan Islamnya, maka pada saat ini telah salah Muhammad Hafiz bin Mahdi telah memperisterikan Nurul Izzah binti Abdul Majid. Jadi dengan ini tepat jam 10.22 pagi tadi saya mengisytiharkan bahawasanya kedua-duanya adalah pasangan suami isteri yang sah daripada segi hukum syarak. Jadi kita teruskan majlis kita dengan majlis bacaan taklid menandatangani borang akuan akad nikah dan juga penyerahan mas kahwin. Jadi nanti saya nak awak duduk sebelah isteri awak bacakan. Mula daripada sini sampai sini.
Kemudian nanti saya bagi syarat, awak tanda tangan sini satu, kemudian bagi pada isteri awak tanda tangan sini satu. Kemudian awak tanda tangan sini satu, kemudian bagi pada isteri awak tanda tangan sini satu. Boleh ya? Faham ya? Okey, jadi minta duduk sebelah isteri. Maknya minta turun sekejap. Mak minta turun sekejap. Boleh? Pergi duduk kat belah isteri tu, bawa mikrofon sekali. Ni letak kat dalam poket. Mikrofon tu nanti lepas habis dia baca, bagi pada ayah. Okey, silakan duduk. Okey, duduk sengit sikit. Serong sikit. Nanti lelaki serong sikit, kapit lutut. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya Nurul Izzah binti Abdul Majid selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka ketika itu tertalak ia dengan cara talak khuluk. Okey, jadi siapa baca tu tadi? Saya Mengaku lah ya? mengaku. Okey, jadi pengantin perempuan dengar betul-betul ya. Sebenarnya dah tempoh 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan tanpa diri suami atau wakil daripada suami tiada memberi nafkah kepada diri awak, atau dia melakukan sebarang mudarat ke atas tubuh badan awak, pada ketika itu awak masih taatkan dia. Jadi boleh pergi mengadu kepada mahkamah syariah, dan hakim mahkamah syariah jika benar sabit aduannya akan menerima bagi pihak diri suami RM1, maka pada ketika itu tertalak ia dengan cara talak kunut. Jadi talak kunut ni tak boleh rujuk, kena akad nikah balik semula. Faham ya? Jelas ya? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Okey, minta mikrofon dia ya. Okey. Jadi minta tolong tanda tangan dulu borang tu. Lagi ente. Satu lagi. Depan belakang. Setuju jadi suami isteri je, tak setuju jadi pengantin. Okey. Okey. Jadi borang tu letak dekat tengah. Kat tengah. Okay. Pen pun letak dekat tengah. Pengantin perempuan ngesot sikit ke belakang. Okey. Bunga tu letak tengah dekat bawah. Dekat tengah tu, okey. Pusing ke depan. Dah pusing. Baru lawa nak bergambar. Okey. Pengantin lelaki pegang mas kahwin. Itu betul ya? Tak, ini Ini buat dulu ya. buat Ini ini. kita repeat yang Okey. Pegang. Ambil tu pun lawa juga. Kim, tolong tu. nak pakai itu. Letih dia buat. Isteri. Okey. Pengantin lelaki ikut saya. Okey, pandang isteri, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah mas kahwin Inilah mas kahwin dari saya dari saya untuk diri awak. untuk diri awak. Anja. Ikut awak lah nak panggil apa isteri awak. Pengantin perempuan jawab, Anja terima. Pegang lama sikit, abang cameraman nak tangkap gambar.